Kenapa masih ramai yang bekerja bertahun-tahun tapi masih gagal menyimpan tumpuan? Jawapannya mudah, sebab simpan duit mudah bocor. Tetapi bila simpan emas, feeling dia berbeza dengan simpan duit dan bertahan lama. Kalau duit ada dalam akaun bank, tumpuan pantang nampak sale, pantang nampak iklan, swipe kad, duit terus hilang. Kadang-kadang tumpuan, benda yang kita beli bukan pun keperluan, hanyalah nafsu semata-mata. Tetapi kalau duit tersebut kita tukar kepada emas, automatik jadi susah nak cairkan. Kita akan rasa sayang dan di situlah disiplin mula terbina. Dan yang ajaibnya emas ni tuan-puan, dia buat kita simpan tanpa sedar. Sebab tu tuan-puan, pakar kewangan selalu mengatakan simpanan emas ini adalah simpanan yang mudah dilupakan, iaitu forgotten saving. Kalau tuan-puan nak ubah tabiat kewangan betul-betul, simpanan tukar jadi emas. Biar emas jadi kunci yang selamatkan harta tuan-puan daripada terus bocor. Bagi tuan-puan yang ingin mulakan simpanan emas bersama The Public Gold, boleh klik ni di bio saya, daftar secara percuma atau hubungi saya, insya-Allah saya akan bantu guide sebaiknya.